Okay, geng, Assalamualaikum. Selamat tengah hari ni. Okay. Ramai lah mesej cakap, Roy, tak ada video baru ke Aku Alhamdulillah lah, ramai yang support Roy Garage buat EV ni. Ramai customer datang dari jauh-jauh, sanggup datang dari jauh-jauh Kelantan, dari Perlis, dari Kedah, dari JB. Kita punya garaj pun Alhamdulillah siap sepenuhnya, dengan dalam keadaan yang Alhamdulillah baik, sempurna. Rezeki Allah beri tu, Alhamdulillah lah, sempurna rezeki kita kat sini, Alhamdulillah. So untuk video kali ni, ramai yang nak dengar aku bebel pasal EV kan. Sebab banyak diorang tak dapat data. Kadang diorang dapat ilmu atau data-data EV ni daripada orang yang player yang agak-agak tahu sikit. Mungkin dia akan tambah sikit, tambah cerita sikit, jadi macam terpesong sikit kan. Aku ni tak adalah sehebat mana pun, tak ada hebat pun. Cuma aku dapatkan data yang basic, yang perlu korang ikut itu je. Tak payah nak advance sangat. Macam sekarang ni aku on the way ke Buriram, Thailand dengan One Pro Garage. Aku sekarang kat Penang ni, tengah tunggu dia. Dia suruh aku cek kedai makan dulu. Dia ada usaha family dia kejap. Pergi makan tengah kejap. So untuk video kali ni, kita pergi ke Buriram. Let's jom. Sini tak? Okay, dah sampai ni mana Wan? Ni kat mana Wan? Ni kat insurans lah. Kita ambil insurans untuk masuk ke Hatnyai. Lepas tu kita akan naik flight ke Buriram. Ke Bangkok dulu baru Buriram kan. Ini One Pro Garage. Partner mana nak modi area-area Penang, Kedah, boleh mai kat kedai dia. Tapi kita orang barang sama saja. Ni Angah joki kita kan Angah. Video tak lepas, Angah lepas. Sembai. Boleh telefon bank apa. 200 tak apa lah. Macam leceh Alhamdulillah selesai semua urusan. Declare. Kat mana ni? Jom kita tukar duit dulu. Tukar di sini murah katanya. Dapat harga tinggi. Ini tempat nice ni. Sini Wan, singgah jap. Wan, singgah sini jap. Mari. Padu lah ketam dia orang. Ni daging kambing tak? Daging lembu. Lembu. Kambing lagi. Udangnya ni tengok tu. Macam pakai helmet. Kasihan. Makan dulu. Okey, alhamdulillah kita dah makan dekat sini. Wan cakap info daripada Wan, banyak orang rakyat Malaysia akan singgah sini untuk makan. Tapi sedap lah makanan dia. Aku makan nasi ayam apa dah tadi tu. Macam sebelah udang pakai helmet tu kan. Sini makanan memang sedap. Murah. Okey lah, murah lah. Sekejap, dia lepak-lepak sat. Tunggu flight kat airport Busan. Lepak sekejap, tengok masa-masa. Ini aku nak keluarkan duit kat sini macam mana? Nak kena buat kat apps dulu Aduh, lupa tutup duit tadi. Cari info je lah. Nak tutup duit. Alhamdulillah dah sampai ke Hatnyai International Airport. Tengok banyak burung menyambut kedatangan kita. Jom check in. Sawadee-krap. Check in dulu Sat. Harap selamat pergi dan balik. Kita nak check in bag. Aku tak pernah luar negara. Tak pernah keluar negara naik flight. Naik kereta je Hatnyai. Ini nak ke Buriram. Mana nak check in bag aku tak tahu. Harapkan Wan je. Wan ke kiri lah. Ke kanan lah. Habis Buriram ke Bangkok pula. Bila aku nak buat kerja nanti yang pisang.
Ya. Sudah masuk. Let's go. Tengah sana. Wan kat belakang. Wan Okay Dah tidur Dia orang tidur je. Sebab aku dapat asyik tepi. Alhamdulillah sudah landing ke Bangkok. Gimana? Awan, pengalaman naik kat terbang Wan? Takut Wan Gagak kelotok kau terbang tu dapat berapa second tu kalau 200 meter tu. Okay, pun makan sekejap waktu tidur lah. Okay. Dia kat sana apa sejuk. Tidur kat sana. Aku tidur kat luar sana. Sampai pukul 12 malam. Flight naik dari Bangkok ke Buriram. Check-in pukul 6 lah. Pukul 6, 5 lebih tu check-in lah jadi. Jadi tu check-in. Tunggu lah pukul 12 sampai pukul 5 jam aku ada masa free apa. Berborak. Lepas tu ngantuk lah tak tahan. Dalam sejuk gila kan. Sejuk gila. Aku tidur luar ni. Pasal kat luar pun sejuk ni. Aircon pun. Kat sini tu je sekejut. Dekat Buriram nanti dia kata suhu 15. Sejuk so aku rasa aku nak sweater tebal sikit lah. Aku sekarang ni dah tak tahan sejuk lah. Dulu steady je sekarang tak boleh lah. Belah sana pun ada orang tidur lah. Ijaz sekarang dah pukul 4. Iwan tidur duluan. Angah tidur lagi. Aku pun bangun kejap je. Dia lagi masuk dalam lah check-in. Ok, sekarang tengah tengok flight dari Bangkok ke Buriram pula. Nak check-in barang, check-in bag, terus masuk lah. Mana ke dah? Buriram tu lah. Terminal FD 3522. Ni hala ke Buriram second flight. Sejuk awan. Padu. Tak sangka pula kat sini sejuk so cuaca. Mantap. Nak ngecek sweater lagi lah ni. Tak boleh tahan lah sejuk lah ni. Payah sejuk kan. Kena benak lebih. Alhamdulillah sampai Buriram. Buriram. Buriram ram. Sewa kereta kat sini murah juga. Agak murah jugalah. Oh, murah kan? 4 hari 416 murah. RM416. Murah lah. Tu kata. Ya. Okey tu. Sebab kat sini nak kena ada kereta sendiri. Takkan nak guna tuk-tuk je. Letih kan. Kereta nak bergerak. Bebas. Nice. Pergi Thailand Pergi Thailand wajib pergi 7E. Kita beli burger. Aku dah borong tadi buat tengah bayar. Alah tak ni. Tak alah. Aku semalam nak makan ni double pork. Aku dah beli banyak ni untuk makan kat track. Jom bayar. 7E wajib untuk dari Malaysia datang ke Thailand. Cik makan halal. Sampai sudah ke track. Tak ramai. Nak bayar? Tak ada. Tak ada orang pun. Akhirnya. Cang. Mana dah motor kita ni?
Sampai dah track. Mantap motor orang. Laju-laju. Kemeriahan suasana. Lawa lah skuter ni, comel je. Ada lagi. Kecil gila motor dah, macam motor budak-budak kecil lah. Tu mantap. Bau banyak kan. Mana? Track 6ในแท็ก A ครับพี่คิมมี่ Right now is semi-final battle for Z9 class. Whoever wins will go to the final round. แต่เราขยับขยื่นออกมาในระยะทาง 1,000 เมตรครับไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบครับกติกาทุกอย่างชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงครับทำได้แค่ไม่กี่อย่างภายในรถครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักในระยะทางนี่นะครับแค่2 คันนะครับนักแข่ง1 คนนะครับกติกาเดียวกับเมื่อวานนะครับขอบคุณครับเริ่มต่อนะครับเอาละครับฟาวไม่ได้แล้วนะครับแล้วต่อไปแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักอย่านะไม่นะชุดนี้geng Tekno yang viral tu, hijau-hijau. Aku dah tahu motor orang mana satu. Padu siapa motor orang. Padu man. Apa-apa. Ada screen. Kita tengok. Biasa 21 second, 22 second. Motor sekilo. Tengok 20, 21, 21. Baru. Ni dia kan Tekno. Semakin Padu doang, padu doang. Toki ha. Gaduh-gaduh tu netizen dia. Doang dia okey ya. Mana boleh aku terbina main apa tengok track pula ni. Tengok time dia. Tekno tengok time dia dapat berapa. Kalau 21 biasa katanya. Kalau bawah 20 buat padu. 15 Padu. Lagi. Baru. Tengok. Apa 19, 20, 21. Alah. Sebelah tadi menang. Dia main time ni. เวลาทำบอร์ดเหลืออีกครึ่งทางครับ4 นาทีครับ Timo punya. Tu stroke. 44 minutes left. Tapi dah main EV. Sunyi sepi pula. หลายคันยังไม่ได้ออกมาวิ่งรันแรกเลยเยอะนะ Final lah dia kata ni. Meriah je ni. เอาละในนี้ครับตอนแรกครับบังลิกฟาริสสิงห์ลิชัยครับ อะไรเกินกองเชียร์ส่งเสียงโวกเวกโวยวายครับขอเวลานอก Selalu. วิดพื้นเลยไหมวิดพื้นโชว์ตรงนี้เลยเปล่าเอาแล้ว
พี่จิมมี่จะให้บังลิกยึดพื้นแล้วเด้วันนี้ทำเมนูอะไรครับเอาเด้วิดพื้นแข่งกันนะติดทีไปแล้วอากาศหนาว Rosso Dia bena Gambar Dia ambil hadiah ni lah Dah Naik dulu kan Tengok Nombor 1 lah Nombor 5 lah Nombor 5 tak apa lah Tak ada lah Dia je naik podium Tuh tengok setting motor Motor kecil lah dah bodi dia kecil motor kan dah boleh buat untuk anak aku bawa lah kalau dah kecil kan motor dia kecil lah ada lagi kalau kabur bukan masa dah panggil masa try tak apa tu dia timbang rider dengan motor tadi. Kalau kurang berat kena tambah berat. Kalau berat sangat kekurangan. Adalah cara dia. Tak nampak berapa kilo. Minyak pun jual kat sini lah. Tak ada buat minyak sini lah. Awan kena beli minyak sini Awan. Dari sini Awan. Mana dyno pula. Dapat dyno. Ada lah atas lori kecil comel buat dyno mantap lah tu. Dia ni spek besar kot. Gantung motor mantap baik. Gajah, negara gajah. Tak nampak pula. On the board dia. Kita main track pula kat sini. China Circuit Destination. Mantap. Boleh masuk ke? Tu pergi sana. Ambil gambar semua ni. Kat sini pun dia sediakan makanan halal. Dia tahu kan orang Malaysia datang sini ada makanan halal sini. Dia ada cuai halal kat situ. Sedap makanan dia. Halal. Ni aksesori boleh modify enjin, handle. Very good. Itu nyoba tim AJGR. Ini dari JGR. Ini orang kuat kita dari JGR. Tak. No. Mana yang lain? Tengok dah track. Tengok track ya. Ada yang run nak. เดี๋ยวเราสักครู่เดียว Jalan skuter เป็นสูตรนอนหลักเดิมครับในรันที่สอง Nanti kita tengok borak jap.
1รถหมายเลข9ครับพิกสวนมันครับ7.857อันดับที่2รถหมายเลข8ครับเป็นยุทธยาครับทีทีกำลังครับปอยุทธยา7.880อันดับที่3หมายเลข1 Ini pun tak tahu kenapa rehat kot. Tak jalan pun. ยุทธยา7.979อันดับที่4หมายเล Motor ข itu aku pula sampai kita empat tadi. Aduh, hai. 8.006อันดับที่5 Aduh mak, aku merayau motor dah sampai. Motor dah sampai. Enjin GSR semua sudah sampai. Tidak turunkan motor. Motor EV dulu. Bila motor dah sampai, jap nak tolong jap. TT Malaysia ramai ESR. Tolong turunkan motor kita orang je lah. Sekali dengan GGR ring. Sekali set up jap. Dah lah last minute turun motor. Pukul 7 run. Sekarang pukul 4 lebih, pukul 5 turun run. Joki kita relax. Ini kita check pengalaman lah kat sini. Nak menang tu macam kurang sikit lah peluang. Tapi kita happy di sini untuk check pengalaman. Next year kita akan fokus betul-betul sebab kita dah tahu setup baru. Nanti lah, harus lengkap dulu. Santai-santai try 10 event. Bila tu turun motor tak kena track, try kejap sini. Dah lah jalan sejuk kan. Okay, jom dah ada panggilan dah ni. Dah ada panggilan. Jom kita bawa masuk dalam track. Standby nak timbang. Let's go. Harap run dengan terbaik lah. 400 meter dapat pangkat 8 pun cukup dah, cukup. Riau Pesta. Kita susun je motor sini turunkan. Oi, meriah. Orang ada rezeki. Ada event jadi yang minat try datang. Kata orang cuaca sejuk. Kan? Tak ada test run, tak ada apa, masuk terus race. Gila padu. Ini yang kita tadi kecoh tu kan. Ini yang kecoh kita tadi. Usia ni kan. Mantap kan. Pakai Malaysia kot. Last minute. Oh, memang terbaik. Esok game Esok. Orang kan Malaysia. Terbaik. Tak kisah apa tinggi pun. Jadi Malaysia kita support. Mantap. Dah masuk pula. InsyaAllah aku kat sini je lah. 91 siapa tadi? Warna merah? Doang geng. InsyaAllah yang terbaik. Target kita menang tak menang tak apa, kita ada target. Next dah ada buat step lain. Hebat. Lagi. Oh, doakan geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak yang terbaik, selamat. Target itu saja. Menang, bonus. Ini kita nak target saja. Ulala tolong pak. Patut aku tu tapi aku nak rekod.
Muhammad Alisad bin Asli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One for garage. Malaysia. Soal Malaikat Cici Hatta, Malaysia. Malaysia. Alhamdulillah. Rasa bangga tu sebut Malaysia kat negara orang lain. Saya pun lagi. Rasa. Sekarang ni takut sebab tayar baru. Bila tayar baru tak run lagi, terus dia track licin. Takut Orang baru garap apa? Gempak. Gempak mana sebut? Asuri. Astro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malaysia versus Gigi Zoe from GR Malaysia. Củaคนไทยก็คนไทยโต้อีออกไปอ่ะ Bismillahirrahim. วันโรราชเสียงไม่คิดเลย Oh, alhamdulillah. Okey ni, okey ni. 85 Okey, ni okey ni. Jap bagi kita tahu jap. Jap. Ni siapa ah? Ya. 7 Zoe di Jordan Malaysia. Ada pantai JJR. Tolong JJR. Oh. Kurang. Ini lagi bawa jalan. Belum rosak. Aduh, ada 3 lalu. Okey, kita tunjuk setting. Masalah dia bagi masa singkat sangat tu. Terus run, patah balik dia terus run terus. Mana mau. Kena ejah hasad. Lah turun terus race. Aduh. Ejah secepat mungkin insya-Allah. Moga baik-baik saja. Sibuk nak live betul. Oh, memang terbaiklah view. Dan sudah tadi kan kita 2คนไทยก็เปิดก่อนท่าทองนะ Sana pula. 9.7 TV ช่องภูเก็ต Oh, dah line sini kena tukar sini pula. Oi, penonton. Oi, rasa betul lah dapat main duduk sini. ไปจิ๋วๆมุมให้ดี Oi. Aduh, Mat. Oh, 9.0. Oh, 9.056 9.0 Aduh. Baru aja jar. Ada reverse kan? Rasa dapat tapau yang satu tadi tu. Rasa dapat ni. Tadi berapa ah? Yang tadi satu, yang Thailand 9.0 tu ah. Paling tinggi 8 point berapa? 8.9. Oh ya. Motor mana? ตรงนี้นี่แม่มันไม่ตรงนะไม่เหยียบฝุ่น Weh, tayar tak makan lagi, Mat. Asal ada tayar. Tolong, Ustaz. Gì đó, hoa đi đang ngồi còn thầy bên tròn. Nah, Bi. Ngâm. Doa geng, insyaAllah. Last run. Jadi run RM500. Number 1 Muhammad. One pro garage from Malaysia. Ya, His one first pro one garage. was 9.385. Oh, okey, ngam. โอเคขออนุญาตคุณพ่อพระครูนะครับท่านเอกวิทยาเรียนเชิญขึ้นประชุมที่หอชั้น2นะครับห้องครูท่านเอกวิทยาคุณดวนนะครับชั้น2ครับ 2, 3, 3. At 1.334. Dah.
tak apa. Kita coba lagi. Mantap rider kita. Mantap rider kita. Mr. Tony Abdullah Okey. Harapan jejar. Harapan jejar. Tadi ada satu 8.91. Dia 89.5. 8.95. Tim Malaysia. Jejar ni last ni 89.1. Oh, mau lawan 89.1. Tak, itu yang orange. Oh ya yeah. Ni nak jalan ni. Ah, tu ah. Alhamdulillah selesai lah. Untuk kita mencuba nasib, mencari pengalaman, mencari dan mencari. Mencari. Kita mencari mana-mana yang membina. Di TVSR mantap doang ni. Padu di Malaysia. Banyak motor dia bawa. Sampai sini saja perjuangan kita. Tidak. Untuk kali ini sudah tamat. Next kita akan buat next setup. Cari modal dulu. Main EV bukan murah oi. Lagi motor drag. Ampoi. Harga bateri ya main EV second hand tu. Tak boleh dapat tu. Mantap. Aku belanja sikit video. Aku nak tengok X-Max lah. X-Max T-Max. Ni motor champion ni. Motor champion. Buat kita carikan kawan. Kita nak carikan kawan, bukan lawan. Sama-sama hobi yang sibuk beda. Aku nak buat motor ni. Sebenarnya aku dah ada 2 biji dalam rumah. Tapi tu lah nak buat tak buat. Nantilah ada rezeki aku buat. Kan? Tak nak lah laju je tak boleh laju. Tersedak sudah lah. Ada 2 biji kat rumah. Aku dah beli dah. Tu yang baru. Nanti kita orang buat macam ni 2 bateri juga. Tunggu next setup kita orang. Standby apa? Makan morai. Morai tak nak habis kan. Laju untuk champion. Ingat dia. Ini semua tim Malaysia. Dari sana sampai sana tim Malaysia. Ini tim Choi sponsor dari Kedah. Mantap. Ini motor ISR. Ini motor ISR dah banyak keluar ni. Diorang dah pergi race aku. Aku baru sampai. Ini tim Malaysia, kita support tim Malaysia. Tanda Tekno, dia menang siut 4 juta baht samaan 500k. 590,000 duit Malaysia. Dia menang. Malam ni dia ada game lagi, Tekno. Tak, game Malaysia, moga dimudahkan. Aku ada nampak satu yang menarik lah. Ada jual motor KR kecil tu. Aku nak beli macam mana? Nak bawa balik lah. Macam susah nak bawa balik. Awak motornya. Aku geram betul lah. Bagi anak aku.
Bawah tu. Cantik je. Tu kecil je. Awak gila. Tapi nak tanya harga seram. Jadi aku terbeli. Aduh, aku nak beli lah. Ui, tak boleh tahan lah. Kawan. Kecil tu makan pocket bike. Ni dia design split test. Ni design macam split test tapi nampak juga ram set kan. Ada tangki besar sikit. Awalnya. Mana orang masuk Malaysia ah? Kecil je. Kau tengok motor ni bawah daripada lutut aku je. Ni lagi nice ni. Payahlah. Ya aku tanya ke. Lagi sekali. Lagi. Tim dari Dijar dari Malaysia. Ya support guys. Support guys. Go amulalala. Joki amulalala. Dia pula ingat aku kita lagi. Mantap. Ya sponsor ada sponsor kat event ni. Tengok ada bendera dia apa ni. Dijar. Sana lagi ada Dijar. Go ulala. Ulalala. Bye. Apa Malaysia kan? Nampak banyak motor EV aku tengok motor diorang paling kemas. Buat auto show. Motornya kecil gila. Aku minat betul lah. Bawa lah body dah aku geram pula. Ni motor ni lah. Aku lawa ni. Tak ada besar gila. Sumpah. Tarik dah lupa. Oi, lawanya. Ada sisi auto show. Tapi tengok auto show dekat Malaysia lagi heavy lah. Lagi power kot. Sini tu lah banyak wave. Honda wave. Sini banyak motor Honda banyak. Honda saja. Tengok ada yang besar gila bapak ni. Ini bawa pasang. Mantap. Ada skuter pula. Jadi ni skuter je. Lawa ni lawa. Lawa lah. Tapi ini yang cakap korang motor diorang main padu-padu je. Laju-laju. Malaysia kalah. Lawa lah motor ni. Kenapa tak masuk ke Malaysia? Ni ada lagi sekotar-sekotar. Gemuk jugalah motor ni. Tapi motor ni gemuk. Tengok. Gemuk kan? Lawa lah motor ni. Tak masuk Malaysia. Tak ada orang masuk. Tak nak masuk. Ada masuk ni PCX ni kan. Sebab kita pula tak apa laku. Motor ada warna-warna. Ni Skoda lagi. Cerita apa dah namanya. Diorang juri nak kena tengok lampu apa semua nak kena function. Ni apa ni 750 atau apa ni. Tengok apa lagi ada.
Susah lah orang ramai nak tengok, nak tunjuk. Ada wave macam biasa. Tapi wave bukan biasa-biasa memang kau tengok enjin. Puli bilik mah, puli bilik. Tengok Pak Wah mantap siul. 130 volt. เราจะฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเราจะไปพากย์ Bye. GTR. เตะปีไปแล้วครับตอนนี้ยกล้อครับโอ้โหมันปีทิ้งตลอดทางโอ้โห 9.475 9.7 EV Shop ครับซึ่ง EV Shop ภูเก็ตไอซ์8ริ้วจากปีหมายเลข2ครับ GTRT เหมือนกันนี่ยัง100 ปีเลยพี่จิมมี่เนี่ยจากมาเลเซียครับโอ้ฮัท7.7 Shop ครับ Ah, ni เจ้าพ่อ tas แบบ saber-saber. คนไทยครับจัดรถแข่ง Motor dia paling kemas lah. Aku tengok tadi. โบทนาหรือเปล่า Dengan brushnya kemas. Tengok. โบทนาจี Batu นร่วม kecil เดือน dia ใช่ไหม motor dia. Aduh. ว่ามันต้อง Jatuh แบบ hati aku. ค่อยๆลีนออกนะถ้าบิดหมดนี่ฟรีทิ้งอยู่แล้ว คันนี้ครับพี่ Tengok พี่จิม dulu มี่ dia พิ bantai กัด mak. 8.2 วินาทีครับ เฮ้ย เอาครับ มาดูครับ แต่คันที่ตามมาก็ไม่ธรรมดาครับ นาจัดให้ Bye. คันนี้เป็นโบทนาจีนร่วมเวียงครับ แปลออกดีด้วย ไปแบบเงียบๆไปแบบเบิร์ดแปด อะไรที่เบิร์นยางง่ายๆ Pacok pacok. หลังมันเหลือเฟือ Pacok. ฮะเบอร์ 3เหรอมาเลเซียเหรอโอ้ยขออภัยครับGGR ทีมครับ ไปแล้ว Berapa time? Tak nampak. 8.930 8.9 meter. เนี่ยเบอร์ 8 ครับ โชย GGRT คอมเบอรี่ด้วย Dicek. ขนรถมาเป็น10 คันเลยมาเลเซียทีมมาเล Jejar. Oi, apa uduk pula? Oh. Delay. ขนกระติกน้ำแข็งไว้ด้วยระหว่างทาง นี่ครับตัวจริงมาแล้วครับมีซ้ายมือแบกเอ ถ้าไม่มีเสียงขนาดนี้ก็แข่งกัน24 ชั่วโมงได้นะ ไม่รบกวนเพื่อนบ้าน เร็วสุดตอนนี้คือ 8.810 ครับ โดยทัช77 ช็อป โอ้โหไปแบบยกขาขึ้นรถไม่ได้อะครับ มันต้องเรียกว่าคอ โอ้โห นี่ไง ใจเย็นๆไอทิศโอ้โห โอ้ย9.011 ครับ มันไม่เอาแท็กจริงๆเลยมันแรงมากครับ Oi. และนี่ครับ2คันนี้ครับ คือ2คันที่จะทุกสถิติของการลดไฟฟ้าในไทยครับ โอ้ยโหดจัดกันนี่อะไรครับเนี่ย จริงครับแท็ก A เนี่ยแน่นอนครับสลับบุรีเยอะนี่ Apa awak? Oi, berayun. แท็ก B เนี่ยเป็นพัด77ครับเอ็มซิ่งครับ โหดจัดอ่ะ นี่แหละครับคู่นี้นะครับพิกัด 8.2 8.1 วินาทีครับเหลือโชว์ 80 ไปเลยครับ แท็ก A ครับ99 EV Shop ที่วีดีครับแท็ก B คุณมงคลพัด77ครับปอปาครับ Oh, duduk jalan. ไปดูเนี่ยไปด้วยเปิดเล่นกันหรือเปล่าในวันนี้ Aduh. ใครยกมือเล่นไปทางแท็ก A ครับ จังหวะนั้นล่ะ ตูกแตก จังหวะนั้น มาดูแท็ก B ครับเข้าเส้นชัยหมายเลข1ครับไอซ์977 EV Shop ครับจิ๊ก EV Shop ภูเก็ต Tak boleh nak tunjuk lah. Tak nampak. Tu boleh แปด lah. ไหม8.8 ตีนึงครับเอาละครับ ครับ แล้วก็ยางที่มันแบนกว่านี้หมายถึงว่าเป็น
เรียง Awak pun ni. Dia ภาพ macam ดู ni. สำคัญมันเต็มเลย Apa kiri maybe. ปีทิ้งหมดมันก็ดูอันตรายเหมือนกัน Dia nak ตกคลอง Alah, speed. 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 ปียังไงก็ปีทิ้งยกเลยวันนี้นะเอาผมไปถ่วงนะ โอ้สบายเลยพี่ ต้องมี 7.8 นะพี่ Awak เดี๋ยว pun เกาะ ni. ท้ายไปเดินกอดไปเลย หมายเลข4ครับทัด77ช็อปครับปอปลาคุณมงคลโบธนาจัดให้ ไม่ฟรีไม่ลื่นแปดต้นโอ้โห ยังลื่นอยู่เลยนะ ผู้นำนะตอนนี้เวลาดีกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้ยแบกทีมจากมาเลเซียครับ Oi, aku tak boleh naik atas. Dah penuh. ขายาว Kalau aku naik atas ni view lagi cantik. Tadi Dan leka pulang-pulang untuk terus 4.75 sekejap. ไม่ค่อยดี Naik เท่าไหร่ balik penuh lah. Dah ternampak dah. ปีทิ้งหมดเลย ลื่นครับ ง่ายๆนะการญี่ปุ่นมีการ 95. Kita hebat 93. ไกลเกียวครับพี่ โอ้โหเครื่องไม่ฟิตสตาร์ท Ini hub besar gila yang hub double hub ni dipakai. อ๋อวันที่คุณสระบุรีได้เป็นแชมป์หนึงแล้ว Alah, sini baru 45 kilo kan. ชอบส่งดูสปาร์ลาดู Kilo tu. แบกเอครับ ปอปลาครับทัด77ครับ คุณมงคล Berat dia nak angkat เอ็ม sebab ติ้ง double hub สุ tu. พรรณครับ ผมถามจริงๆเดี๋ยวคนดูเงียบเหงา หรือว่ากำลังสนุกอยู่ครับตื่นตาตื่นใจ มันตึงเงียบไม่มีใครอยู่ในสนาม Yang pacong. เห็นไหมมาแล้วนะ Lemah ah. Pacong dapat apa? 8860. 96 tak boleh lah hub besar. Alamak ni ah motor Jija kita jatuh ah kita geng. Tapi motor tak ada masalah. Harap rider Toy kita selamat. Dengan boleh beraksi lagi. Punca jatuh ni susah nak cakap lah. Tak makan tu. Ni. Haji Toy selamat dia. InsyaAllah. Semoga baik-baik selalu. Semoga Toy selamat. Alhamdulillah selesai dah kita di sini. Motor nanti diorang naikkan lah. Ni ESR pun tinggalkan motor gini je. Nanti diorang naikkan sini. Kita jumpa lagi hujung tahun. Kita fight kau-kau kali ni. Alhamdulillah semuanya selesai perlumbaan tu. Alhamdulillah lah semuanya berjalan, pergi dan balik selamat. Kita pergi sana pun fun-fun. Kita tak ada misi untuk menang dan berjaya sangat tak. Kita nak cari pengalaman, kita nak cari diorang punya setup, kita nak cari lagi Q yang power. Mungkin next event diorang akan buat motor yang terbaik lah. Sebab kita orang dah jumpa setup baru. Aku rasa mungkin boleh podium lah. Semangat tu kena ada lah. Bukannya semangat, kena ada duit, kena ada. Oh iya Mat, main EV ni lagi main track. Ini beli, try tak ngam, beli lain. Waduh,
Bukan murah tu barang-barang ni. So next event kita ada lagi ni 25 bulan. 25 bulan dekat Bangkok juga. So kita pun sana fun-fun juga. Dekat sana track lagi cantik dekat Bangkok tu. So yang dekat Buriram tu track ni kurang cantik. Ada yang orang sana pun tak nak main kat sana. Play EV, ada yang tak nak main kat sana. Diorang tunggu event kat Bangkok nanti baru diorang nak run kat sana. So mungkin ada sebab lah. Penyertaan pun 7 orang rasanya, 7 group yang masuk dalam kategori 100 vote. Yelah 7 atau 6 lah. Tapi kita bukan terakhir lah. Kita fun kan, bukannya beria sangat. So alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. So naik event 25 bulan. Tengoklah aku ada masa aku buat video lagi lah. Tapi duduk kat Thailand, pengalaman aku sana seronok jugalah duduk kat Thailand. Sejuk lah sana, cuaca sana sejuk. Malam 16-15 darjah Celsius, siang dalam 20-25. Sejuk lah. Malaysia kalau sejuknya tu ramai malah kerja. So inilah setup baru Roy Garage. Inilah bengkel-bengkel aku, alhamdulillah lah. Bengkel yang diidamkan. So ini pun barang-barang yang ada. Ini pun aku nak kasih clear. Yang main GTV tu kita dah buat hiasan lah motor. Motor kita dah buat hiasan je. Lagi sebiji. Sekejap buat lampu. Kita buat hiasan je lah. Dah tak ada masa nak ride. Sebab kita ada misi kita untuk tahun ni. So bila dah balik race ni kan, nak buat kerja aku dah lupa motor ni nak buat apa, motor ni nak buat apa. Dah kena tengok shortlist balik. So alhamdulillah lah semuanya berjalan lancar. So next video aku mungkin buat lah aku kat Bangkok tu. Inilah motor-motor yang nak kena siapkan. Alhamdulillah ramai player-player hantar kat Roy Garage lah. Sebab kita akan cuba mereleasekan stok. Bila korang tanya barang ada. Macam sekarang kita ada WP 4000 watt, WP 3000, safe current, ini jalan air 7 wire, ini 5000 watt QS motor. Ini 3000 watt 7 wire VC. Ini 5000. So kita ini 3000 4 wire, tapi wire halus sikit lah ni. Ni version 4. So version baru mungkin tebal sikit wire. So alhamdulillah, mana yang tengok channel aku, kita jumpa lagi next video. Mungkin aku buat kot kat Bangkok tu. Alah, aku lagi satu untuk aku punya apa, kenangan. Kalau aku nak tengok balik, aku boleh tengok. Thanks, support Roy Garage. Jangan lupa nak modi EV, mari sini. Kita buat yang terbaik. Thanks, support Roy Garage. Assalamualaikum.